Pernah tak kita nampak ada orang tu dia solat zuhur dekat sini, contohlah dia solat zuhur dekat sini, kemudian dia dah habis solat, dia bangun, dia pergi ke tempat lain dan dia buat solat sunat dekat sini. Dia berpindah tempat. Ibu ayah tahu tak, itu juga merupakan satu amalan sunat yang boleh kita amalkan selepas kita solat fardu. Ibu ayah tahu tak, itu perbuatan sunat yang ke-394. Tetapi beralih atau berpindah tempat adalah lebih afdal. Seterusnya, apa lagi? Memisahkan antara solat fardu dan solat sunat, atau kedua solat fardu dan dua solat sunat dengan hanya berbicara sesama insan atau mengubah tempat. Selain daripada kita mengubah tempat, itu satu sunat. Yang kedua adalah kita berbicara. Contoh, kita dah habis solat fardu kat sini. Kemudian kita nampak kawan kita, kita tegurlah sekejap-sekejap, kita tegur-tegur. Kemudian kita bangun, kita buat solat sunat. Itu juga adalah satu perbuatan sunat yang boleh kita amalkan. Ada 16 keadaan kaki dan tangan yang sunat ketika sujud. Antaranya apa? Menjarakkan antara kedua tumit kaki. Jarak itu sekadar sejengkal. Ini sunat yang 231. Kemudian, jari jemari hendaklah terbuka, tidak menggenggam. Ramai di antara kita kalau sujud, dia suka jari dia terbuka macam ni. Dia sujud terbuka kaki jari dia macam ni kan, jari tangan dia. Sunnahnya adalah kita merapatkan, kita menggenggamkan jari kita macam ni ketika kita sujud. Sebab apa? Supaya ia menghadap ke arah kiblat. Kalau kita macam ni, ini tak menghadap ke arah kiblat. Sunatnya macam ni. Merapatkan jari kita ketika kita sujud dan juga ketika kita duduk di antara dua sujud juga adalah sunat yang boleh kita amalkan dalam solat kita. Dalam kitab ni menceritakan dengan lebih detail 15 sunat ketika mengucapkan amin. Masya Allah, tabarakallah. Ibu ayah kena dapatkan kitab ni. Sebab apa? Sebab dalam satu solat fardu kita boleh amalkan 500 sunat-sunat dalam solat kita. Jom dapatkan sekarang, tekan beg kuning sekarang.